Salam guys, video kali ini berkenaan cara kilatkan balik cincin dan barangan perhiasan seperti emas, perak, gangsa dan sebagainya. Biasanya cincin yang dipakai yang pada mulanya berseri-seri, lama kelamaan akan menjadi pudar dan malap seperti tidak bermaya lagi akibat kotoran seperti minyak dan juga oxidation. Jadi, perlulah kita cuci barangan kemas ni dari masa ke semasa supaya keserian kembali pulih. Ada beberapa cara mudah untuk kilatkan balik barangan perhiasan, khususnya cincin seperti ni Saya gunakan cincin sebab ada cincin saja ni, satu barang saja cincin. Dan selalu gunakan cara ni untuk mengilatkan balik supaya cincin ni lebih berseri-seri lah. Dia biasa bila kita kilatkan balik dalam sebulan 2 bulan dia akan kusam balik, jadi kita perlu kilatkan balik. Okey, caranya mudah saja. Sediakan bekas plastik, satu bekas plastik, air dan ambil Colgate dan sapukan pada cincin. Biarkan dalam seminit supaya Colgate tersebut dapat meresap pada kotoran. Kemudian mula berus pakai berus gigi lama yang dah pun tak pakai. Gosok beberapa ketika sehingga semua kotoran dan minyak dibersihkan. Kemudian pakai air biasa untuk cuci dan juga bilas dengan air tersebut. Voila! Cincin atau barangan kemas tadi akan kembali bersinar-sinar dan tak perlu ke kedai untuk bersihkan. Buat saja kat rumah, senang dan juga mudah. Diharap petua ni dapat berikan manfaat, dan kalau minat cincin berbatu atau barangan kemas emas Korea, boleh dapatkan dari bahagian section produk ni bawah ni. Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.